Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan terlebih dahulu terutama sekali kepada pensyarah kami dari kos GMGAJ 1024 Politik dan Pentadbiran, iaitu Dr. Nazri Baharom. Kami dari grup Ipoh, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Zuriati binti Muhammad, Nofarisha Edrina, Nur Sheila dan Nur Ain Syahidah. Pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk tugasan kumpulan yang diberikan, iaitu isu cabaran dalam sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Syahidah binti Muhammad Isa, nombor matrik 283984. Tajuk kumpulan kami ialah isu dan cabaran dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pendahuluan, pendidikan merupakan agenda nasional yang amat penting dalam usaha membangunkan modal insan berkualiti serta berdaya saing di peringkat global. Melalui sistem pendidikan yang berkesan, sesebuah negara mampu melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan berakhlak yang dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Di Malaysia, sistem pendidikan berperanan bukan sahaja untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai medium perpaduan antara kaum serta pembentukan jati diri kebangsaan. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan di Malaysia turut dipengaruhi oleh dasar kerajaan, keputusan politik serta pentadbiran yang sentiasa berubah mengikut keperluan dan hala tuju semasa negara. Perubahan dasar seperti pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah, dasar pendidikan digital dan dasar dewi bahasa dalam pengajaran sains dan matematik menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dasar terhadap hala tuju pendidikan negara. Namun begitu, setiap dasar yang diperkenalkan sering berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran, sama ada dari segi pelaksanaan, penerimaan masyarakat maupun keberkesanan penyampaiannya. Antara cabaran utama dalam sistem pendidikan Malaysia termasuklah ketiadaksamaan akses pendidikan antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar, kekurangan tenaga pengajar berkualiti, beban tugas guru yang tinggi, serta jurang teknologi yang masih wujud terutama selepas pandemik COVID-19. Di samping itu, pengaruh politik dalam menentukan arah dasar pendidikan kadang-kala menjejaskan kestabilan sistem sedia ada. Isu-isu ini memberi kesan langsung terhadap kecekapan pentadbiran, keberkesanan dasar serta keupayaan sistem pendidikan untuk memenuhi kehendak pembangunan negara dan keperluan generasi masa depan. Sekian saja pembentangan daripada saya. Seterusnya giliran kawan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nofarisha Edrina binti Muhammad Hir, nombor matrik 283871. Okey, hari ini saya akan membentangkan iaitu tajuk isu bahagian saya iaitu isu dan cabaran utama dalam sistem pendidikan di Malaysia. Iaitu pendidikan merupakan asas kemajuan sesebuah negara. Namun sistem pendidikan kita masih berdepan dengan pelbagai cabaran yang masih menjejaskan kualiti dan kesamarataan dalam pembelajaran. Antara isu utama yang akan saya bincangkan ialah dasar bahasa dan pengaruh politik, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar, iaitu mengikut kesesuaian kurikulum dengan pasaran buruh serta infrastruktur digital dan integrasi nasional. Okey, untuk isu yang pertama ini ialah dasar bahasa dan kepentingan politik. Iaitu bahasa bukan sahaja sekadar alat komunikasi, tapi ia juga lambang identiti nasional. Sebagai contoh, iaitu dasar PPSMI yang menggunakan bahasa Inggeris bagi sains dan matematik telah digantikan kepada MMBI bagi mengekalkan keseimbangan antara bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ini menunjukkan bahawa dasar bahasa bukan hanya sekadar soal akademik tetapi juga turut mempengaruhi faktor politik dan nasionalisme. Manakala untuk yang kedua pula iaitu jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar.
Sekolah di bandar biasanya lengkap dengan kemudahan moden dan tenaga pengajar juga berpengalaman. Manakala sekolah luar bandar pula, ia masih berdepan dengan kekurangan infrastruktur asas seperti program iaitu TS25 dan sekolah amanah yang telah diperkenalkan bagi merapatkan jurang ini. Namun pelaksanaannya perlu lebih menyeluruh dan berfokus kepada keperluan sebenar setiap kawasan. Seterusnya iaitu kurikulum yang tidak selaras dengan kehendak pasaran buruh, iaitu di mana sistem pendidikan kita masih terlalu berorientasikan peperiksaan, sedangkan majikan kini menuntut kemahiran seperti komunikasi, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan. Bagi bidang teknikal dan vocational pula, telah diperkenalkan untuk melahirkan tenaga kerja mahir, namun masih dianggap pilihan kedua berbanding dengan aliran akademik. Oleh itu, sebagai Kementerian Pendidikan, pihak industri dan institusi pengajian yang tinggi perlu bekerjasama bagi memastikan kurikulum sebenar ni benar-benar menepati kehendak pasaran kerja yang sebenar. Manakala untuk yang keempat pula, infrastruktur digital. Okey, semasa pandemik COVID-19 yang kita pernah alami pada tahun 2020, pelaksanaan PDPR ni mendedahkan banyak kelemahan, terutamanya di kawasan luar bandar, yang itu banyak kekurangan dari segi capaian internet dan peranti pembelajaran. Tambahan pula, sebahagian guru masih belum mahir dalam penggunaan teknologi digital. Maka sebagai dasar digital education policy, mereka perlu ini sokong dengan latihan guru yang berterusan, penambahbaikan cepat internet serta bantuan peranti kepada pelajar miskin agar jurang digital ini dapat dikurangkan. Okey, akhir sekali iaitu bahagian saya yang akan saya sentuh iaitu integrasi nasional melalui pendidikan. Malaysia mempunyai pelbagai aliran iaitu seperti Sekolah Kebangsaan, SJKC dan SJKT yang menggambarkan kepelbagaian budaya yang budaya negara kita. Namun begitu, sistem ini secara tidak langsung boleh mengurangkan interaksi antara pelajar yang berlainan kaum. Kajian menunjukkan pelajar cenderung bergaul dengan etnik mereka sendiri. Lepas itu dalam masa ia menjejaskan usaha membina semangat perpaduan. Oleh itu, sebagai pendidik, mereka perlu memainkan peranan agar iaitu dapat menyatukan dengan pembanyakan aktiviti bersama antara sekolah yang berlainan, contohnya program sukan, kem kepimpinan dan khidmat masyarakat. Melalui dengan cara ini, pelajar akan saling mengenali dan dalam masa sama mereka dapat memahami budaya kaum lain sekaligus dalam dapat mengukuhkan perpaduan nasional. Okey, sekian daripada saya. Saya akan serahkan kepada yang seterusnya lah. Terima kasih. Okey, untuk bahagian saya pula, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Zuriati binti Muhammad, dan untuk bahagian saya akan membentangkan berkenaan dengan isu cabaran dalam sistem pendidikan yang ada di Malaysia dan cara-cara penyelesaian dia. Bagi bahagian saya tidak menekankan sangat bahagian isu sebab dah diterangkan oleh sahabat saya. Dan saya di sini mungkin akan memberikan sedikit isu, mengambil sedikit isu, dan saya lebih fokus kepada cara penyelesaian untuk menangani isu cabaran yang ada di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seperti mana yang kita telah sedia maklum, sistem pendidikan yang ada di Malaysia adalah menjadi satu tulang belakang yang paling utama di dalam pembinaan negara yang maju dan dalam menghasilkan satu generasi muda yang berkualiti untuk pentadbiran negara pada masa yang akan datang. Di Malaysia juga ianya adalah satu alat yang paling penting untuk memupuk jati diri, perpaduan dan pembangunan insan. Seterusnya, sistem pendidikan ini pada masa sekarang negara menghadapi pelbagai cabaran dan isu yang perlu ditangani segera untuk memastikan ianya kekal relevan, efektif, inklusif dan relevan pada masa kini dan masa hadapan. Okey, seperti mana yang telah saya
bagi tahu tadi, di bahagian saya akan fokus kepada cadangan dan penyelesaian, iaitu daripada 4 bahagian, di mana yang pertama adalah dari segi dasar konsisten untuk mengatasi perubahan dasar yang tidak konsisten akibat daripada faktor politik, agihan sumber yang adil, seperti menghapuskan jurang ketidaksamarataan antara sekolah luar bandar dan dalam bandar. Seterusnya, imbangan dari segi imbang bahasa, iaitu mengimbangi identiti nasional BM dan BI dalam keperluan global, dan pendidikan dari segi digital untuk menyesuaikan diri dari bagi dengan pembelajaran dan perkembangan teknologi dan digitalisasi pada masa yang pada zaman yang makin moden, yang serba canggih sekarang, yang macam-macam pengeluaran teknologi digital yang kita perlu tahu dan pendidik-pendidik perlu tahu untuk diaplikasikan kepada anak murid di sekolah. Okey, yang pertama kita akan tengok cara penyelesaian, antara cara-cara penyelesaian yang kita perlu ambil tindakan dan menjadikan perkara itu penting untuk dilaksanakan bagi menyelesaikan segala isu-isu yang ada. Yang pertama kita tengok dari segi ketidakselarasan dasar di dalam sistem pendidikan, iaitu dekat sini kita boleh tengok cabaran dia adalah ketidakselarasan ini menjadi satu perubahan besar di dalam dasar pendidikan yang sangat kerap mengikut pertukaran kerajaan dan menyebabkan ketidakpastian dan kekeliruan di dalam kalangan guru, pelajar, ibu bapa, masyarakat, dan pelaksanaan kurikulum yang sangat berbeza-beza setiap kali kerajaan bertukar baharu, dan kerajaan baru yang mengambil alih, dia akan secara tidak langsung, apa pandangan yang saya boleh tengok dekat sini, dia akan secara tidak langsung ia akan mengambil alih apabila kerajaan baru mengambil alih dan membuat sistem yang baru, dan ianya akan mengganggu fokus proses pembelajaran pelajar. Sebab kadang-kadang apa yang kita tahu adalah kadang-kadang kerajaan bertukar tidak mengikut keadaan yang telah ditetapkan. Mungkin ada isu-isu yang tidak boleh dielakkan. Jadi apabila kerajaan bertukar, secara tidak langsung sistem pentadbiran negara akan sedikit sebanyak bertukar mengikut kerajaan yang baru, dan ini akan mengganggu sistem-sistem yang sedia ada yang telah dilaksanakan. Dan bagi saya cadangan penyelesaian dia adalah dengan menggubal dasar pendidikan yang konsisten dan berterusan, bebas dari pengaruh politik. Maksudnya even kerajaan bertukar banyak kali ataupun setiap kali kerajaan bertukar, kita mungkin boleh mencadangkan tidak perlu merubah sistem pendidikan itu setiap kali kerajaan itu bertukar, dengan cara menggubal sistem pendidikan yang konsisten. Dan bagi yang menggubal sistem ini, mungkin dia boleh memerhati apa yang perlu digubal dan apa yang perlu ditetapkan untuk supaya apabila naik kerajaan baru, apabila politik bertukar, ianya tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sedia ada. Dan saya cadangkan ianya bebas daripada pengaruh politik. Dan lagi satu, dasar perlu mempunyai tempoh pelaksanaan yang cukup panjang untuk diadaptasi dengan sempurna. Seperti mana yang kita telah sedia maklum, dasar-dasar yang ada adalah kalau dilihat dari segi politik, dianya kerap juga bertukar berdasarkan kerajaan-kerajaan yang bertukar dan sistem-sistem baru yang bertukar. Jadi dekat sini kita boleh mencadangkan dasar tu perlu ditetapkan dan mempunyai tempoh pelaksanaan yang cukup panjang untuk diadaptasi dengan sempurna, supaya untuk di pihak-pihak peringkat pengajar, di peringkat pengajar, pelatih ataupun pelajar ni, dia boleh adapt dengan keadaan yang baru sebelum bertukar keadaan yang baru. Maksudnya dekat sini dia berkait dengan cadangan yang pertama tadi, dengan dasar pendidikan yang konsisten. Kita memerlukan dasar pendidikan yang konsisten supaya setiap dasar yang ditubuhkan oleh kerajaan baru itu boleh diadaptasi dengan sempurna.
Okey, yang kedua adalah dari segi jurang ketidaksamarataan sumber, di mana terdapat ketidaksamarataan sumber yang ketara dalam agihan sumber yang diberi kepada sekolah-sekolah dalam bandar dan luar bandar. Dekat sini kita boleh tengok sebagai contoh, sekolah dalam bandar, sekolah dalam bandar, dia mempunyai sistem pendidikan dari segi teknologi yang sangat update, yang sangat terkini mengikut peredaran zaman, di mana mempunyai makmal komputer, perpustakaan yang lengkap, guru yang berkelayakan tinggi yang sesuai untuk mengajar setiap subjek-subjek yang terbaru mengikut peredaran masa dari masa ke semasa. Dan manakala sekolah luar bandar pula, dia sering kekurangan kemudahan-kemudahan sumber yang perlu dan bahan pembelajaran yang mencukupi. Kadang-kadang sekolah luar bandar, bukan kita nak cakap pihak kerajaan tidak mengambil kisah berkenaan dengan sekolah luar bandar, tapi kadang-kadang sekolah luar bandar ini kadang-kadang dia terlalu lambat untuk mendapat satu input, satu maklumat yang mungkin terbaru, maklumat yang terkini untuk sistem pendidikan yang ada di sekolah tu, berbanding sekolah bandar. Dia cepat je dapat input, dia cepat je dapat sumber-sumber. Sebab seperti kita sedia maklum, sekolah di bandar ni senang untuk kita capai, untuk kita datang, untuk kita tahu apa yang diorang perlukan. Dan manakala sekolah luar bandar pula mungkin agak lambat sikit bagi setengah pihak untuk mengesan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka tidak perlu. Jadi dekat sini dia akan mewujudkan satu jurang ketidaksamarataan antara sumber tu. Jadi apa yang kita tengok yang sangat ketara adalah perbezaan dari segi kualiti pendidikan dan jurang pencapaian yang ketara selain daripada sumber. Dan tindakan yang diperlukan, cara penyelesaian yang diperlukan adalah pihak berkuasa perlu memastikan agihan peruntukan, dan kemudahan yang dilakukan perlu dilakukan secara adil dan telus dengan fokus khusus kepada kawasan-kawasan yang memerlukan. Okey. Cabaran seterusnya yang kita boleh tengok adalah dari segi imbangan bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, di mana sistem pendidikan perlu mengimbangi pengukuhan bahasa Melayu sebagai identiti nasional dan penguasaan bahasa Inggeris sebagai untuk persiapan untuk keperluan global. Dekat sini kita boleh tengok, dekat slide ni kita boleh tengok bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, di mana bahasa Melayu adalah merupakan satu bahasa kebangsaan, lambang perpaduan dan identiti budaya. Dari segi cabaran kurikulum dia, bagaimana mengimbangi kedua-dua bahasa tanpa perlu mengorbankan salah satu bahasa. Dan bahasa Inggeris pula adalah keperluan utama dalam akademik, teknologi dan perniagaan antarabangsa. Dan kekurangan penguasaan bahasa Inggeris ni adalah ianya boleh membataskan peluang kerjaya dan pendidikan dari segi peringkat antarabangsa. Dan apa jalan penyelesaian yang kita boleh ambil dari isu ini adalah pendekatan dwibahasa yang interaktif, di mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa kedua yang perlu diperkukuh. Jadi dekat sini apa yang kita boleh tengok, kedua-dua bahasa kita perlu mengambil kira, kita perlu menganggap kedua-dua bahasa ini adalah penting untuk masa sekarang dan masa akan datang bagi generasi-generasi baru. Dan selain itu untuk kesiapsiagaan global, di mana pelajar bersedia menghadapi cabaran global tanpa kehilangan jati diri nasional. Jadi dia dekat sini antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kita tak jadikan ianya bahasa pengantar utama, bahasa ibunda untuk negara kita Malaysia, manakala bahasa Inggeris pula perlu diperkukuh untuk kegiatan global pada masa akan datang. Dan selain itu bagi saya untuk peluang kerjaya, di mana sekarang lebih banyak peluang-peluang kerjaya di luar negara yang kita boleh ambil
untuk menimba pengalaman, ataupun kita boleh memperkukuhkan bahasa BI ini bukan sahaja dari segi peluang kerjaya, malah kadang-kadang ada je generasi muda, anak muda yang mendapat peluang untuk belajar di luar negara. Jadi di luar negara, bahasa Inggeris adalah bahasa yang penting untuk kita pelajari untuk berkomunikasi dengan orang yang dengan orang luar negara selain daripada Malaysia. Okey, cabaran yang keempat yang kita boleh tengok dekat sini adalah dari segi integrasi teknologi digital, di mana kita boleh tengok dekat sini terdapat 3 bahagian yang menjadi isu dan cabaran utama di dalam teknologi digital ini, di mana yang pertama adalah dari segi akses infrastruktur. Dikatakan penyediaan akses internet yang berkelajuan tinggi sukar dicapai di sekolah luar-luar bandar, dan peralatan moden di semua sekolah tidak semua dikemas kini. Dan dari segi kemahiran guru pula, kekurangan kemahiran digital dalam kalangan guru-guru pendidik untuk mengintegrasi teknologi digital di dalam pelajaran yang perlu menggunakan teknologi digital, dan kekurangan guru dari sudut itu. Dan yang ketiga adalah ketidaksamaan capaian, iaitu isu jurang digital di kawasan luar bandar dan masalah kos penyelenggaraan dari segi peralatan. Kerjasama dekat sini, kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Teknologi dan pihak swasta diperlukan untuk mengintegrasi teknologi yang efektif. Dan penyelesaiannya dekat sini kita boleh tengok dari segi pembangunan kemahiran digital di kalangan guru, iaitu guru perlu menjadi salah satu ejen perubahan utama di dalam dunia yang serba digital. Dan kita boleh tengok dekat sini 3 penyelesaian dia adalah dari segi latihan yang berterusan, berintegrasi di dalam kurikulum, dan ianya boleh membantu pelajar untuk membimbing pelajar bagi menyesuaikan diri dengan keperluan dunia digital yang berlaku pada masa yang sekarang. Dan kesimpulan daripada bahagian ini adalah dari segi usaha bersepadu demi masa depan pendidikan di negara kita, iaitu cabaran sistem pendidikan, kita memerlukan lebih perhatian yang serius dan penyelesaian secara menyeluruh, di mana kejayaan kita bergantung pada kerjasama daripada semua pihak untuk melaksanakan satu sistem yang terkini mengikut peredaran zaman, tak kira dari segi pembelajaran ataupun dari segi teknologi untuk masa yang akan datang. Dan melalui usaha yang bersepadu, sistem pendidikan Malaysia dikatakan mampu mencapai ataupun mencipta generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah juga berakhlak mulia dan berwawasan tinggi yang luas demi negara yang lebih gemilang pada masa yang akan datang. Assalamualaikum, saya Nusila binti Muhammad Ishak, nombor matrik 284151. Saya akan menerangkan mengenai kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem pendidikan di Malaysia bukan sekadar berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi juga sangat berkait rapat dengan politik dan pentadbiran negara. Setiap dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan memberi kesan langsung kepada hala tuju pendidikan kita. Antara cabaran utama yang dihadapi termasuklah isu bahasa, jurang antara kawasan bandar dan luar bandar, perubahan kurikulum, penerapan teknologi serta usaha membina perpaduan. Semua ini menunjukkan bahawa pendidikan adalah satu bidang yang kompleks dan memerlukan perancangan serta pelaksanaan dasar yang bijak. Oleh itu, pelajar perlu dilatih untuk berfikir secara kritis dan peka terhadap isu nasional agar kita mampu menjadi generasi yang berilmu, berdaya saing serta mampu menyumbang
kepada perpaduan dan kemajuan negara. Sekian, terima kasih.